tu, sebab saya tahu saya sebagai seorang lelaki bila rambut dah kurang tu memang kita rasa down. Hey guys, so hari ni hari ke-7 selepas saya melakukan pembedahan hair transplant di Glowjust Specialist Clinic. Makeup artist akan cakap, kenapa dengan rambut you? Apa dah jadi dengan rambut you semua kan? Dia buat saya rasa macam keyakinan saya jatuh tau. Tapi disebabkan Profesor Datuk Jas yang cukup hebat telah mengembalikan saya punya hairline, dia punya feeling dia, tak boleh nak beli dengan duit tau sebenarnya kan. Jadi kepada anda semua mungkin ada masalah rambut, jangan tunggu lama. Terus booking consultation percuma dan Datuk akan melihat apakah masalah anda dan propose solusi yang terbaik untuk rambut anda, dan yang paling penting untuk mendapatkan kembali keyakinan tu. Terima kasih Glowjust Specialist Clinic dan Profesor Datuk Dr. Jas, terbaik guys.